Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk kita meneruskan ulang kaji umrah kita, iaitu pada hari ini kita akan masuk kepada perkara yang dipanggil sebagai larangan ihram. Larangan ihram. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, larangan ihram ni dia termasuk di dalam perkara wajib umrah. Sebelum ni kita dah terangkan berkenaan dengan rukun umrah dan juga wajib umrah. Okey, wajib umrah ni dia pertama kita berniat di miqat, dan yang kedua kita menjaga larangan ihram. Maksudnya larangan ihram ini kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. 13 perkara kan. Baik. Okey, pengertian larangan ihram. Asal perkataan ihram ini maksud dia larangan, benda yang tak dibolehkan lah, haram. Okey. Meninggalkan larangan semasa ihram adalah salah satu perkara wajib umrah dan juga haji. Pelanggaran kepada larangan ini boleh menyebabkan kita dikenakan dam. Bahkan dalam keadaan tertentu dia kata boleh merosakkan umrah kita. Dan larangan ihram ini dia terbahagi kepada pertama dipanggil sebagai itlaf. Itlaf, dan yang kedua dipanggil tarafuh. Itlaf ni dia merujuk kepada, itlaf ni maksud dia merosakkan, memusnahkan ataupun kita membinasakan sesuatu yang berkaitan dengan ibadat. Dalam konteks haji, umrah ni, itlaf ni selalunya merujuk kepada perbuatan merosakkan tanaman-tanaman, memburu binatang buruan ataupun kemudahan-kemudahan di tanah haram lah. Dan jika seseorang itu didapati dia melakukan perbuatan yang kategori itlaf ni, maka dia wajib membayar dam. Dam ni ganti rugi lah mengikut kadar yang telah ditetapkan. Contohnya macam dia memetik ataupun dia mematahkan dahan pokok di tanah haram. Itu itlaf. Memburu binatang-binatang buruan yang halal diburu tanah haram itu juga termasuk dalam kategori yang dipanggil sebagai itlaf. Satu lagi tu dia kata tarafuh. Tarafuh ni dia bermaksud, tarafuh ni maksud dia benda-benda yang menjurus kepada kesenangan, kemewahan ataupun melakukan perkara-perkara yang memanjakan diri semasa kita berihram. Yang merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang lah bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram. Kerana ihram ini dituntut kita ni dalam keadaan bersederhana dan menjauhi daripada keselesaan yang berlebih-lebihan. Jadi yang dikata rafuh dalam ihram ni contohnya termasuklah pakai minyak wangi ataupun sabun yang berbau harum, ataupun menggunakan pakaian yang berjahit bagi orang lelaki, menutup kepala bagi orang lelaki, memotong kuku, mencabut bulu-bulu, menggunakan minyak rambut, krim badan, deodorant yang berwangi. Tapi kalau dia berubat tak masalah. Jadi perbuatan tarafuh ni kalau kita lakukan dia, wajiblah kita membayar dam mengikut kesalahan tersebut. Jadi larangan ihram ni terbahagi kepada itlaf. Itlaf ni tadi dia kata perbuatan-perbuatan yang merosakkan, memusnahkan, titik dan sebagainya. Yang dikatakan sebagai tarafuh yang berkaitan dengan memanjakan diri. Okey, baik. Okey, kita cuba lihat apakah perkara yang dikatakan sebagai yang dilarang ketika mana kita berada dalam ihram. Okey, dia ada 13. Okey, ada warna merah ada 4, hijau ada 1, biru tua ada 3, coklat ada 2, kemudian ada 3 yang berwarna purple. Purple ke ni? Purple ke biru ni? Kan? So ini 13 perkara yang kita dilarang ketika mana kita berada di dalam ihram. Okey, kita tengok dengan lebih teliti lah. Okey, baik. Dia kata larangan semasa dalam ihram ini, yang pertama dalam bahagian pakaian. Okey, ada 4. Memakai pakaian yang bersarung atau berjahit dan bercantum bagi orang lelaki. Menutup kepala
atau sebahagian daripada kepala, menutup muka bagi wanita dan juga memakai sarung tangan lelaki dan wanita. Ini dalam keadaan ihram lah. Kalau tak ihram tak ada masalah. Maknanya kalau kita baca ni ihram, kita berihram, kita cepat-cepat selesaikan, maka tak lama lah kita berada dalam keadaan ihram ni. Okay? Kemudian dia kata dalam bab berwangi-wangian, memakai bau-bauan, sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung. So kalau kita nak pakai wangi-wangi ni, nak buat-buat semua ni sebelum kita berniat. Sapu ke tepi badan, tak ada masalah. Kemudian dari sudut kecantikan, memakai minyak di kepala atau janggut dan selain daripada yang tumbuh di pipi dan dahi. So pakai minyak ni sebenarnya mungkin zaman kita ni agak jarang lah kan. Tapi dulu memanglah orang Arab ni dia kan duduk dalam kawasan yang pasir, rambut selalu berserak, jadi dipakai minyak dulu. Jadi macam kita ni ada juga pakai minyak, tapi jarang jugalah kan. Tapi kalau nak pakai semua tu, pakai sebelum kita berniat. Menanggalkan rambut atau bulu, kemudian mengerat ataupun memotong kuku. Mengerat atau memotong kuku termasuk jugalah. Ada orang kadang-kadang dia tabiat dia suka gigit kuku. Termasuk juga dalam mengerat atau memotong kuku. Kemudian yang berkaitan dengan alam sekitar, tadilah menebang, memotong, mencabut pokok-pokok tanah haram. Selalunya yang ni pun kita jarang juga terlibat kan, memburu binatang buruan ni kan. Tapi wallahualam lah, mana tahu kot kalau ada kita terlibat, kita kena dam. Kadang-kadang ada orang tu dia di Malaysia ni jenis yang tak boleh tengok rumput kan. Dia keluar rumah, dia tengok rumput di serabut, dia nak mencabut, dia kena dia kan. Jadi terbawa-bawa sampai sana, dia pantang tengok benda-benda yang tidak mematah nak mencabut kan. Jadi kalau ada tabiat tu kita KIV dululah sewaktu kita dalam keadaan berihram. Kemudian yang dilarang juga, yang kena dijaga ialah hubungan jantina lah, yang dipersatuan terlibat. Melakukan pendahuluan persetubuhan, istimta', introduction, cium-cium ke apa semua ni pun dilarang. Okay? Kemudian apatah lagi melakukan persetubuhan. Kemudian berkahwin, mengahwinkan orang, menerima wakil kahwin pun tidak dibenarkan. Jadi mungkin orang perempuan sukalah ni kan, sebab dia tahu suami dia tak boleh kahwin lain kan? Dalam keadaan ihram lah, tapi lepas ihram boleh kan. So ini perkara-perkara yang dilarang dalam masa kita dalam berihram. Okey, kita tengok dengan lebih detail jenis larangan semasa berihram. Okey, dalam bab pakaian. Okey, ini pakaian. Memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum bagi lelaki. So orang lelaki bila dia baca niat ihram, dia tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Tetapi sekiranya dia memakai pakaian berjahit yang tidak bersarung, contoh pakai tuala, contohnya kita pakai kain ihram, kita macam kita daripada Malaysia, kita daripada KLIA kita dah pakai kain ihram. Okey, boleh pakai kain ihram. Kemudian kita akan berniat di Khairul Manazil, di atas kapal terbang, lebih kurang dalam 1 jam sebelum kita landing, macam itulah. Jadi bila kita landing tu, kita dalam keadaan berihram. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang lah, memanglah kita nak pergi tandas kan, ataupun kita sampai di Jeddah nanti, kita naik bas lebih kurang sejam 40 minit kita akan sampai di hotel. So kita tak terus pergi buat tawaf, kita akan naik ke bilik dulu untuk membersihkan diri, berehat sekejap. Jadi dalam bilik tu kita pun akan ke tandas dan sebagainya kan. So kalau kita tandas semua ni, kita boleh pakai tuala, kain plekat pun boleh juga, tapi jangan disarungkan. Pakai dia macam pakai apa, kita pakai tuala, kita lipat, jangan kita sarungkan. Sebab ini adalah latihan. Pergi umrah ni adalah melatih kita untuk jadi orang yang taat. Sebab tu orang pergi umrah ni, dia bila balik umrah dia berubah kan. Sebab bila umrah ni adalah latihan kita. Kita belajar untuk taat perintah, taat perintah. Kemudian menutup kepala atau sebahagiannya daripadanya. Lelaki tak boleh tutup pakai. Pakai kain ihram, kopiah tak boleh pakai lah. Kadang-kadang tu ada ustaz saya ni sejak lahir pakai kopiah dah, dia kata. Kan, lahir-lahir tu wah menangis tu.
mak dia boh dah kopiah atas kepala. Seterusnya, alhamdulillah, sampailah tua ni tak pernah buka kopiah. Baguslah. Tapi kena ikut perintah. Bila kita dalam keadaan ihram, kena buka lah. Sebab menutup sebahagian kepala ni adalah perkara yang tidak dibenarkan pada diri kita. Kalau kita pakai, nanti kita tunjuk orang apa ada jenis apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay. Kemudian wanita dilarang menutup muka. Pakai niqab, kena buka lah waktu kita pakai ihram ni. Kemudian memakai sarung tangan lelaki dan wanita yang menutup semua jari, kita digunakan dalam bab pakaian. Kemudian kita tengok dalam jenis larangan semasa ihram. Dia kata pemakaian cermin mata yang terlalu besar sehingga cermin mata dan bingkai melekat pada pipi dan menutup sebahagian muka wanita. Ni contohnya. Spek dia besar sangat. Kan ada trend pakai cermin mata besar kan, tak boleh. Tapi kalau yang kecil-kecil dah memang kita ni jenis rambut tak nampak kalau kecil. Pakailah, jangan tak pakai pula, nanti kan tak kenal pula yang mana pintu bas, yang mana pintu tandas. Buka-buka, mana orang semua? Rupanya orang naik bas, kita masuk tandas. Sebab apa? Sebab tak kenal mana pintu tandas, mana pintu bas. Kenapa tak pakai set mata? Boleh pakai set mata, walaupun hitam, tapi jangan terlalu besar. Okay? Kemudian dia kata pemakaian kain telekung yang menutup muka, dahi dan dagu, begitu juga yang seumpamanya seperti ubat tampal lekat di kawasan muka dahi dalam keadaan saiz besar adalah tidak dibenarkan. Sekiranya ubat tampalan lekat yang besar kecil adalah dibolehkan. Itu untuk wanita saja. Okey, kalau katalah sakit gigi ada tampalan yang kecil-kecil itu tidak dimasalahkan lah. Okey. Kemudian pemakaian sarung tangan yang menutup semua jari jemari dan tapak tangan wanita dan lelaki pun tidak dibolehkan. Okey. Ini perintah untuk kita taat. Baik. Yang dibolehkan semasa ihram, ini pakaian dibolehkan. Ini telekungnya, nampak jari, nampak jari tangan bawah, ini telekung, nampak muka semua. Okey, ini dibolehkanlah semasa dalam keadaan ihram. Niqab kena buka dulu. Baik. Kemudian dia kata, ini mungkin slide lama lah cerita pasal COVID. So dia kata hukum memakai penutup muka. Macam perempuan asalnya tak boleh pakai penutup muka ni. Tutup muka tak boleh tutup. Tapi dia kata berkenaan dengan mask ni, ketika pandemik COVID ataupun sama juga, walaupun sekarang ni mungkin tak COVID, tapi mungkin ada wabak yang perlu untuk kita tutup muka. Dan kerajaan Saudi perintahkan kita tutup muka. Maka dia kata sekiranya dipakai kerana dipaksa ataupun diarahkan oleh amri, untuk hari ini pemerintah lah, kerajaan Arab Saudi, hukumnya tidak berdosa dan tiada dam yang dikenakan. Tapi sekiranya dipakai kerana dibimbangi memudaratkan kesihatannya, tidak berdosa, tetapi dia wajib bayar dam. Satu dam bagi satu niat, dam takhir takdir. Okey, dia kata kena satu dam. Maksudnya bila kita berniat sekali tu, dam tu sekali dalam niat tu sajalah. Tak boleh walaupun kita buat banyak kali, tapi dam itu sekali saja. Iaitu apa dia? Ni dam yang paling banyak yang orang kenal lah, iaitu dam takhir takdir. Dam takhir takdir ni dia boleh pilih di antara 3 perkara. Pertama sekali, menyembelih seekor kambing di tanah haram Mekah yang sah untuk dibuat korban. Ataupun dia bersedekah kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram Mekah. 6 orang fakir miskin. Setiap seorang dia kena sedekah 2 cupak makanan asasi Mekah. Maksudnya boleh dibayar lah dengan nilai 2 cupak. Mungkin dalam 10 rial macam tu, kan. Ataupun dia tak mampu, dia memilih untuk berpuasa 3 hari. Puasa tu boleh dilakukan di tanah haram Mekah ataupun di tempat lain. Ini namanya dam takhir takdir. Dia boleh pilih. Pertama, menyembelih seekor kambing di tanah haram Mekah yang sah dibuat korban, ataupun dia memilih untuk bersedekah kepada 6 orang fakir miskin. Macam mana kita nak cari fakir miskin? Selalunya kita pergi dia dekat cleaner tu. Cleaner tu semua dikategorikan sebagai fakir miskin lah. Setiap orang bagi 2 cupak makanan asasi. Dalam mungkin dalam 10 rial macam tu, kan.
dan dibayar kepada mereka, ataupun kita pilih untuk berpuasa 3 hari lah. Tapi selalunya kita jemaah-jemaah buat ialah mereka akan bersedekah kepada 6 orang fakir miskin di tanah haram. Pilihlah manusia kita jumpa dia orang, niat je, bila jumpa dia orang niat je bayar adab. Okey. Ataupun nak serahkan kepada pihak pengurusan pun boleh juga. Kan? Tapi nak senangnya kita bayar je. Okey. Baik.